Namun begitu, perkara ini kerana dia kata tidak sah, pencuarat itu tidak sah, maka Bersatu tidak dikira sah dan tidak boleh berada dalam Perikatan Nasional. Okey. So, hari ini Naib Presiden Ahmad Faizal Azumu Peja mengatakan mungkin pada Taqiyuddin ROS bodoh. Naib Presiden Bersatu Ahmad Faizal Azumu menyifatkan kenyataan Setiausaha Agung Taqiyuddin berhubung isu korum Majlis Pimpinan Tertinggi Bersatu sebagai pandangan peribadi yang seolah-olah memandang rendah ROS. Faizal berkata Taqiyuddin telah mengulas peruntukan perlembagaan Bersatu berkaitan jumlah keanggotaan MPT dan koram mesyuarat. Namun katanya, Taqiyuddin pada masa yang sama mengakui perkara itu merupakan taksiran pihak yang membuat aduan dan perlu ditentukan oleh ROS. Jika diteliti pula pandangan dan kenyataan beliau, kita akan nampak betapa beliau memandang rendah ROS. Mungkin pada beliau ROS ni bodoh dan hanya beliau yang pandai. Wah, sekarang main bodoh-bodoh dah tuan-tuan. Dah main bodoh-bodoh dah sekarang ni. Dia berkata demikian ketika mengulas kenyataan Taqiyuddin berhubung aduan 4 ahli Parlimen Bersatu kepada ROS pada 13 Julai lalu yang mempersoalkan sama ada MPT, Majlis Pimpinan Tertinggi parti itu, masih mempunyai quorum untuk bermesyuarat. Berdasarkan aduan tersebut, Bersatu didakwa hanya mempunyai 23 daripada 49 MPT, iaitu 2 orang kurang daripada quorum 25 anggota, mengikut tafsiran pengadu terhadap Perlembagaan Bersatu. Taqiyuddin malam tadi dilaporkan berkata MPT Bersatu terdiri daripada 49 anggota dan sekurang-kurangnya separuh daripada anggota itu cukup diperlukan bagi membentuk quorum. Bagaimanapun, Taqiyuddin berkata perkara itu tafsiran ROS. Menurut Taqiyuddin, susulan aduan itu dia selaku Setiausaha Agung menghantar surat tunjuk sebab kepada Setiausaha Agung Bersatu pada 14 Julai bagi mendapatkan penjelasan dalam tempoh 2 hari. Sementara itu, Ahmad Faizal menggesa siasatan segera dibuat berhubung dakwaan bahawa sesi Taqiyuddin memberi keterangan kepada ROS berlangsung terlalu lama sehingga dia tidak sempat menunaikan solat Jumaat. Apa kena-mengena? Kita amat berharap agar satu siasatan dibuat dengan segera atas tuduhan soal siasat yang terlalu lama sehingga memaksa pegawai penyiasat dan Datuk Seri Taqiyuddin tidak sempat ke masjid untuk menunaikan solat Jumaat. Kalau ada alasan, tak ada masalah sebenarnya. Menurut Ahmad Faizal, dakwaan berkenaan serius dan tidak seharusnya dipandang ringan dan ia mesti diambil berat. Namun begitu, Bersatu mengatakan mereka masih lagi anggota Perikatan Nasional kerana Bersatu tidak lagi menerima sebarang notis dari ROS berhubung dakwaan hilang quorum. Justru bekas pegawai kanan Muhyiddin Yassin Marzuki berkata parti itu masih merupakan anggota PN yang menghadiri mesyuarat tertinggi gabungan itu pada 16 Julai yang lalu. Pada 16 Julai, Bersatu adalah sebuah pertubuhan yang sah. Hal ini juga diakui oleh pengurusi PN melalui kenyataan media 9 Ogos. Marzuki mendakwa Setiausaha Agung PN tidak punya kuasa untuk memberikan surat tunjuk sebab kepada Bersatu susulan aduan 4 ahli Parlimen parti itu kepada ROS mengenai status quorum mesyuarat MPT Bersatu. Setiausaha Agung PN sepatutnya mendapat penjelasan daripada ROS bukan daripada Bersatu berhubung perkara berkenaan kerana hanya ROS yang punya kuasa untuk menentukan sesebuah pertubuhan itu sah atau tidak di segi undang-undang. So sekarang ini pergolakan pula dah ada berlaku di dalam Perikatan Nasional di antara PAS dan Bersatu yang saya dah sebut sekian lama lah kan. So isu dia tuan-tuan, adakah tindakan Taqiyuddin minta surat tunjuk sebab itu sah? Jawapannya adalah sah. Tetapi surat tunjuk sebab itu hanya formality. Sebenarnya itu lebih baik daripada tiba-tiba macam Anwar Ibrahim terus sekat dia punya member ahli parlimen dia punya peruntukan kan. Sekurang-kurangnya dia minta surat tunjuk sebab. Dan kalau sekiranya Bersatu ini adalah mereka yang rasa dia tidak ada bersalah, terbaiknya adalah untuk mereka balas je lah surat tu. Tak, bahawa quorum kami cukup, ini adalah senarai yang datang pada malam itu. Biasanya MPT ataupun Majlis Pimpinan Tertinggi ni, macam kalau UMNO MKT lah, kalau PKR MPP lah dipanggil kan. Mesyuarat Pimpinan Tertinggi, biasanya dia akan ada kehadiran. So dalam kehadiran tu nyata kalau siapa yang hadir dedahkan, apa yang nak ditakutkan sangat? Kenapalah nak kena tunggu ROS dedahkan sah atau tidak? Kerana sebenarnya menurut maklumat yang saya dapat, sememangnya jumlah yang datang pada MPT pada waktu tersebut memang tak cukup. Hanya lebih kurang dalam 22-23 orang sahaja yang datang di mesyuarat MPT Bersatu. So sekarang ini tinggal kepada
apa orang kata, kepada interpretasi daripada ROS. Bermakna adakah ROS nak gantung atau tidak mesyuarat tersebut? Okey, kena mesyuarat ke Is? Ya, majlis pimpinan kena bermesyuarat. Kalau tak silap saya 3 bulan sekali. Tengok kepada perlembagaan masing-masing lah. Tengok kepada perlembagaan. Ada yang kata 6 bulan sekali. Tengok pada perlembagaan masing-masing. Saya tak pasti Bersatu punya perlembagaan macam mana, tapi dia ada dia punya sebab-sebab ataupun tempoh-tempoh masa untuk dia bermesyuarat. So kalau tak sah, maka ROS biasanya dia akan minta apa orang kata, minta Bersatu untuk kemukakanlah apa yang apa yang diperlukan berdasarkan aduan dan sebagainya. PKR pun kena, tuan-tuan. Cuma sekarang ini PKR tak ada berita lah. PKR hasil aduan, ingat tuan-tuan, yang tentang blockchain tu. Yang orang hantar report tapi tak ada reply daripada PKR. Surat Setiausaha Agung Parti Keadilan Rakyat Fuzia Saleh telah pun dipanggil oleh ROS. Cuma sampai sekarang tak ada tindakan lah. Kerana apa Is? ROS tu bawah siapa? Saifuddin. ROS bawah Menteri KDN. So kita nak harapkan apa kan? So tak boleh nak kata apa lah. Itu je lah. So pertembungan ini akhirnya akan, bagi saya, adalah a final straw lah. Ini final straw kepada Bersatu. Kerana apa, tuan-tuan? Kerana inilah petanda bahawa di sinilah tamatnya dan berakhirnya cerita Bersatu dalam Perikatan Nasional. Kan tadi saya bawa belik-belik video-video lama saya kan. Saya tengok balik video lama saya tentang masa Azmin berpeluk dengan Hamzah, dengan Muhyiddin Yassin, berpeluk dengan Hamzah, berpeluk dengan PAS, berpeluk dengan UMNO. Kita telah berjaya. Kita telah berjaya membentuk kerajaan. Allahu Akbar. Tuan-tuan ingat video tu kan? Berpeluk-pelukan. Jatuh kerajaan Pakatan Harapan pada masa itu. Wah, happy tu. So, bila dia dengar cerita macam ni kan. Sedih. Taklah sedih. Saya tak sedih lah. Bagi saya gembira je. Tapi itulah. Kan. Sejarah ni menarik, tuan-tuan. Kita hidup dalam lingkungan sejarah tu. Kita hidup dalam lingkungan sejarah untuk melihat pengkhianat akan dikhianati. Betul lah kata saya. Pengkhianat akan dikhianati. Don't worry, lepas ni PKR macam tu. Ni saya cerita tentang Pakatan Harapan pula. UMNO sakau sebab Anwar. Point saya yang kedua. Anwar dia tak boleh lari dah lepas ni. Saya pernah tanya dalam pimpinan, dalam WhatsApp group. Dalam tu saya ada menteri-menteri, ada Anwar Ibrahim pun ada, Kak Wan ada, Izzah ada, semua dalam tu lah. Lepas ini masa saya dalam PKR dulu lah. Sekarang saya dah keluar, tak ada lah kan. Soalan saya masa tu mudah je. Saya kata, lepas ni kita nak jual apa? Lepas ni kita nak jual apa? Saya masa tu lah. Saya dah keluar, tak ada kita lagi dah kan. Tapi kita nak jual apa? UMNO dia boleh jual bangsa, dia boleh jual agama. PAS dia boleh jual bangsa, dia jual agama. DAP dia boleh jual bangsa. Dia masih boleh jual dia punya Cina dia tu. Tapi PKR nak jual apa? Nak jual reformasi. Reformasi apa ni? 4 tahun jadi Perdana Menteri. Takkan alasannya saya tak ada kuasa. Kalaulah saya jadi Perdana Menteri. Ini masa jadi pembangkang lu, tuan-tuan dengar. Tuan-tuan tengoklah nanti. Saya tak sempat nak buat perubahan. RCI tu hari pertama dia jadi Perdana Menteri, dia boleh buat dah. Kenapa takut? Bukan takut pada apa. Bukan tak boleh. Tapi takut pada UMNO. Kenapa takut pada UMNO? Tak tahulah. Sama dia takut ke, terhutang budi ke, apa ke, I don't know. Something along that line. Tapi bila kompromi dengan kompromi, masuk tahun keempat, benda ni dah tak boleh jual lah. Saya boleh kata pada Datuk Seri Anwar Ibrahim, benda ni dah tak boleh jual. Dia tak boleh fly dah. Dia tak laku dah. So, bila benda ni tak laku, 9 bilion, 10 bilion, 2.5 bilion, 20 bilion sana, 20 bilion sini, benda ni dah tak laku dah, tuan-tuan. So, bila benda ni tak laku, so, kemana lagi PKR nak pergi lepas ni? Saya kata, the only reasonable, tu saya bawa cerita Bersatu awal-awal tadi kan. The only reasonable move untuk PKR adalah untuk mereka bergabung. So, kita akan nampak Bersatu dengan PKR akan bergabung. DAP, I don't know. Sebab Azmin, Anwar Ibrahim akan diketepikan. Don't worry. Tiba masa. Saifuddin, dia akan duduklah situ diam-diam.
Okay? So we just wait for that day to come. Okay.